ini pun dah sakit, Amanda. Mari kita cuba lagi. Sekarang begini. Kau serang. Memang tidak ada tolok bandingnya di zaman ini. Sikap tak lurus, mesti lurus. Sikapnya tu mesti begitu. Yes. Jaga tu, ya. Masuk. Oh, sikap ke badan. Ya. Ya. Bagus. Bego, bawakan panah tu kemari. Sekarang kita tukar pula permainan. Semalam Busu dapat mana pokok yang sebelah sini itu, sekarang kita tukar pula pokok yang sebelah sana. Yang besar sebelah sana. Yang mana? Yang itu yang tinggi tu, Amanda? Yang tinggi tu. Baik. Baik, Abang nak tengok ya. Cuba. Ke mana Busu agak? Tak kena, Amanda. Tengok ke dia. Baik. Barangkali itu kena dengan tidak sengaja, Abang Anda. Sengaja. Tengok kali. Baik. Bego! Lepaskan berulang tangka tu. Baik, Bu. Ini pun tak sengaja lagi, Busu. Memang Abang tak pandai. Sebab bergelalak ke mana. Tunjukkanlah bagaimana rahsianya supaya Busu pun boleh pandai macam ke mana. Tengku, Kenapa lah? hamba membawa kitab tuan. Busu, kita berhenti dulu. Baik, apa tidaknya, Nana? Tuanku menjemput Tengku ke balai rong sebentar lagi. Baik, aku datang menjemput kita. Abang tak? Busu ingin betul nak mencubakan kepadan Busu dengan musuh. Bertumpu dulu baru melompat. Busu belajar tahunya sudah, tapi mahirnya belum. Lagipun kita mesti ingat pesan orang tua tu. Musuh dan malang jangan dicari. Tapi rezeki jangan ditolak. Abang anda, kumyan kalau tidak dibakar, manakan tahu baunya. Begitu juga ilmu, kalau tidak dicuba, manakan tahu jadi tidaknya. Biar kita diam-diam upi berisi betul. Tiap-tiap sesuatu itu ada masanya dan ada tempohnya. Sabar. Puan Senade, Inta, tuanku menyebut kita ke Inta. Silakan. Jadi, masa kamu dalam tawanan itulah kamu dapat mendengar ke mana tujuan kapal megat alang di laut itu. Nak berlayar ya?
Ya mutut tuanku laja. Betul Maharaja. Itu mukatnya kapat tatak nyau lagi mentan tuanku. Alam mutut. Ah, betul Maharaja. Patik menghadap tuanku. Orang kaya Laksmana. Kita jemput orang kaya kemari kerana ada satu perkara mustahak. Kita sudah lama berikhtiar nak bertemu dengan megat alam di laut. Sekarang kita dapat tahu kapal lanun berdebah itu ada tidak jauh dari Bentan ini. Siapa yang bawa khabar itu? Cincu dengan Sami. Kedua-dua mereka orang perniagaan. Tujuannya hendak datang berdagang ke negeri ini. Tetapi kapal mereka diserang dan mereka ditawan oleh megat alam di laut. Nasib baik pula. 2 hari dulu mereka dapat melepaskan diri sampai terdempar ke pantai pulau ini. Perompak berdebah itu bermaharaja lela sangat di Laut Bentan. Kapal-kapal dagang tak boleh lagi datang ke negeri ini kerana dia. Nama Bentan jadi cemar. Nyawa manusia banyak berkorban. Bentan tak boleh lagi jadi makmur. Selagi perompak-perompak berdebah itu masih bermaharaja lela di Laut Bentan. Lanun itu sudah sungguh-sungguh hendak. Kita tak boleh lagi bertangguh-tangguh. Besok, orang kaya berangkatlah. Jangan balik selagi si berdebah itu belum dimusnahkan. Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Titah tuanku Patik junjung. Gamaknya kalau tidak megat alang di laut, Patik buat bersama-sama. Biarlah mayat Patik saja yang balik ke Bentan ini, tuanku. Ampun tuanku, benarkan anak anda mengikut Laksmana. Jauh berjalan, banyak pandangan. Banyak dipandang, luas pula pengalaman tuanku. Jangan mengarut, bosku. Aku sudah tua, bagai punggur nak tumbang. Kau pengganti aku. Mengapa pula kau nak menceburkan diri ke dalam bahaya? Sedangkan raja anda entah bila baliknya. Tetapi ayahanda... Sudah, kata aku kata pemutus. Tuanku, bolehkah Patik berbicara dengan Cincu dan Sami? Supaya Patik tahu lebih jelas tentang megat alang di laut, tuanku. Memang baik. Lagi terang, lagi bersuluh. Sami, Cincu, boleh ikut raja anda. Maharaj. Mohon anak saya dapat berkat dari ayahanda. Ayahanda doakan moga-moga anak anda pergi dan kembali dengan selamat untuk menunaikan kewajipan kamu anda. Cincu sama Sami suka tak kalau saya ajak lu pergi belayar tangkap sama itu perompak? Saya tentu suka. Saya jumpa itu perompak, saya betul-betul hantam sama dia. Saya pun suka juga. Kalau saya jumpa, saya ajak itu orang yang curi saya punya malang-malang semua. Tengku, Ya? mohon Patik menyampaikan pesan. Tunggu sebentar ya.